Hello guys, welcome to Jaja Day 2 in KL. Ya, so saya dah siap. Makeup kita hari ni macam ni. Nak buat dia macam pink-pink Korean kononnya, tapi macam tak apa-apa nak jadi. Tapi tak apalah, okey je lah kan. Hari ni kita berdenim, okey. Saya tak pernah lagi pakai macam ni. First time pakai macam ni. Dia long dress hitam, lepas tu ada denim. Then kita ada ribbon kat belakang. Cute sikit macam tu. Acak-acak cute. Malu. Okay. So, hari ni, sekarang ni dah pukul 12 sebenarnya. Dah tak pagi. Saya masih menunggu kawan saya sampai sebab jam sikit. Jadi, saya hari ni punya tentatif, kita akan bergerak ke TBS. Dia ambil kawan kita. And then kita akan makan and then ke pasar seni. Hari ni pasar seni je. Tak ada apa-apa. Pasar seni je. Kita tengok ada apa kat pasar seni tu. Should be memang akan jam gila kat pasar seni sebab mesti akan ada event. So nak tak nak redah je lah kan. Lepas pasar seni, malam ni saya tak ada aktiviti. Malam ni saya tak ada aktiviti. Just makan je rasanya. Sebab hari ni macam just nak penatkan diri kat pasar seni je. Nak jalan-jalan. And esok baru ada aktiviti lain. Okay? So, untuk hari ni, let's go. Kita nak siap dah. Kita nak gerak dah. Hello guys, sekarang ni Jaja dekat Banana Bro. So kita akan makan. Jaja first time makan macam ni atas daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try nas kuah dia. Saya ambil kuah campur. Ada 4 jenis kuah. Ayam, ketam, daging dengan apa tau? Dal. Sedap. Oh, ikan. Ikan. Dia punya papadam dan lembek. Ini yang sedap. Peri dia. Goreng. Sudah ada yang timun acar. Sudah. Rasanya tak tahu apa. Kentang lenyek kot. Sambal kentang lenyek. Yang ni sedap. Ni suka. Mesti suka.
Apex punya set tu. So dia bagi chicken varuval, tak tahu apa, dengan sotong goreng tepung. Try sotong goreng tepung dia. Dia pakai sotong ring yang frozen tu kot. Lembut. Sedap. Kita try ayam ni pula. Ayam dia lembut gila. Sedap. Tak tahu masak apa, tapi sedap. Masak masala kot. So, overall sedap. So, saya nak menikmati dulu. Oh ya, kalau ambil set, kalau ambil macam ais lemon tea ke teh tarik ke, yang tu tambah RM5 je. So, saya makan dulu. So, dah habis makan. Alhamdulillah. Saya rate 4.5. 4.5 sebab 0.5 tu maybe sebab saya bukanlah peminat makanan macam ni, tapi sedap je, boleh makan. Tak ada yang pelik, semua boleh makan. Maksudnya macam tak ada yang tak boleh nak masuk dalam badan. Semua boleh masuk. Lepas tu menu dia ada je lagi, banyak lagi benda lain yang boleh korang ala carte nak tambah. And overall boleh bawa family datang. Okay, so lah, sekarang kita orang nak gerak ke Pasar Seni. Halo korang, sekarang jajan dekat Pasar Seni kat Central Market. Central Market bahasa Inggeris. So let's go. Comel. Ada benda comel. Ada benda-benda comel. Baju comel. Okey bang, terima kasih bang. Tengok. Daripada real jadi kicin. Hey guys, dah habis. Oi. Dah habis pusing dekat Pasar Seni daripada pukul
Apa tadi 2 2 lebih kot. Macam tu. Dah habis pusing semua. And then siap jalan ke Petaling Street. And then patah balik. And settle. Sekarang ni nak pergi entry pastry. Nak try dessert kat situ yang viral tu. Ya, tu je. Okay guys. Cancel plan. Tak jadi pergi entry pastry tu sebab terlupa yang entry pastry tu tutup pukul 7. So kita akan tukar lah. Tu pergi hari lain. Sekarang ni saya dekat Suria KLCC. Nak pergi cari sushi. And then nak pergi Saloma Link pula lepas ni. So korang, saya tak jadi pun pergi Saloma Link sebab Jaja dah tak larat dah nak jalan. So ending dia di sinilah. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and jangan lupa subscribe saya. Bye bye.